Salah siapa pendatang haram atau yang sah ramai di negara kita ini? Kenapa kita tak kata kitalah puncanya? Ni silap-silap ni, Malaysia akan ada kawasan Bangla Town, Nepal Town, Pakistan Town. Semua salah rakyat Malaysia sendiri loh. Tak mau kerja kat negara sendiri. Sebenarnya anda yang bagi ruang dan peluang untuk diorang, lepas tu anda pula yang bising bila diorang ramai. Salah immigration juga ke bila diorang ramai? Tuan Malizan, subjek dikenal pasti. Mereka menuju ke Felda Redong Segamat, Tuan. Puan Kisyolan, kita baru dapat info. Baik pihak, sila arahkan Tuan Asri gerakkan tim risikan dengan segera, okey? Perhatian semua. Sasaran dikesan bergerak ke arah Felda Redong. Unit Farid dan unit Mamu bersiap sedia untuk operasi penuh. Izani, kau bergerak ikut arah Felda Tenang. Apa pula? Kau bergerak ikut laluan selancar. Jangan lari, oi! Nanti aku rembat korang dengan kayu ni, Kang! Lari! 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 Oi, cepat! 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 Penatlah binawi aku kejo kau. Macam nak putus nyawa dah ni, lanat. Aku barai dah ni, weh. Asyik-asyik tangkap pendatang haram je kerjanya. Burung hitam sudah masuk ke sarang lama, sektor C. Dua bayan bergerak ke arah pokok sawit. Laluan belakang dilihat berkumpul di pondok lama. Koordinat 1.61 untuk 2 bersisati. Aku dah penat dah buat kerja-kerja haram ni. Tak bekat rezeki aku, Hanat. Sembanglah kau. Yang selama ini kau melantok dengan duit haram tu. Kalau dapat orang yang bawa masuk pendatang haram ni, memang aku nyok sorang-sorang. Makan duit haram je kerjanya. Itulah. Suka sangat ambil warga asing masuk Malaysia. Dah penuh warga asing ni kat Malaysia ni. Bising lah. Memekak je kerja aku ni. Aku tak kira pangkat dia besar ke, kecil ke. Kalau aku tahu siapa, memang nahaslah aku kerjakan. Burung telah mendarat di dahan ketiga. Tuan rumah sudah sedia dengan teh panas. Selesai. Dah. Jom, cabut. Hoi. Habis tu. Apa cerita barang kita? Takkan nak tinggal macam tu je. Persetan semua tu. Bongok lu si bawa kereta. Eagle One kepada pekanan. Sasaran kini bergerak di arah barat daya. Over. Cepatlah sikit. Bawa tu. Immigration kejar nak. Mak seram ni. Dah laju le ni. Hanat. Matilah aku. Mampus kalau kena tangkap ni. Terbalik di laluan ladang sektor barat. 2 anggota terperangkap. Hantar pasukan sokongan segera. Nasib baik kita tak terbalik tadi. Nasib baik lepas dari kena tangkap. Kita tadi dah macam dalam TV Sial lah. Aku ingat dah mampus. Dibuat roadblock pula kat depan. Jangan sampai mati. Aku nak dia hidup-hidup. Over. Laju. Laju. Sudah keluar dari sangkar sehingga sudah bangun. Leave minute. Sasaran ready, Tuan. Minta lampu hijau. Sasaran dalam bidikan.
Bangun! Aku dah penat cari kau selama ni, bangsat! Engkau lah tekong darat selama ni kan? Mampus kita! Immigration dapat kesan kita! Tembak sekarang! Jangan tunggu lagi! Kanan! Cover kanan! Gerak depan! Tembak balik! Pecah kiri! Cover aku! Tahan! Jangan biar dia lepas! Tekong darat tu depan! Lama aku cari kau. Hari ni, akhirnya kena juga. Kau tak tahu betapa puas hati aku sekarang ni. Kau ingat, kau boleh lepas macam tu je? Pegang sapu. Kau bukan saja lintas sepadan. Kau lintas maruah aku. Hari-hari aku tengok komen kata aku makan gaji buta. Siapa hantar kau? Siapa dalam sebenar? Cakap. Nama dia Madam Vivian. Dia kat Pelabuhan Kukup. Dia dalang semua ni. Arahan dari pengarah Immigration Johor diterima. Bawa suspek ke pusat tahanan malam ini juga. 5 unit sedang menuju ke Pelabuhan Kukup. We are live from Johor Bahru High Court where several detained immigrants are being brought in. Sejarah dah mengajar kita, jangan sampai satu hari nanti negara kita tergadai sebab kesilapan kita sendiri. Kami dah penat asyik kejar pendatang haram je, tahu tak? Apalah erti merdeka jika negara kita sana sini penuh dengan warga asing? Salah siapa? Demi negara, kami sedia berkhidmat.